korang pernah macam low-key macam hope terlepas tak? Tak. Serius lah. Kau pasal Final Destination pun. Let's start dengan comparison. Boleh? Fun fact dulu dengan fun fact sekarang. Alright, Okay. aku start with Viking dulu. Viking. Yes. Kenapa Viking? Dulu punya Viking besar kedegak, sekarang dah kecil aja tapi tak fast. Bro, sekarang punya Viking tak kick tu. Ya, Kau ya, duduk, kau tak rasa, kau tu macam dia rasa macam Adrenaline dia. adrenaline macam Betul gerun tak aku dia. cakap? Ya. Bila dia turun tu kau rasa roh kau masih kat atas. Betul. Serius tu. Aku menangis tu dulu. Dulu kalau punya Viking, dia punya skru atas tu buat enak. Viking. Boleh Ya. Dia yang Yes. kat tengah. Tapi korang pernah macam low-key macam hope terlepas tak? Tak. Serius lah. Kau pasal Final Destination pun. Kau gila ni. Tak, whenever aku ride macam all these rides kan, aku really low-key hoping macam dia terlepas. Pasal kau tahu Viking tu is just there what? Ya. Kalau dia terlepas pun boat dia je macam Dia dah swing gini. Ha. Dia kau terlepas dia gini ni terus. mana ada. Itu bedek sangat. Dia mana momentum dia sampai 360 tak? Dia akan terlepas je. Dia macam gitu Dia batu macam Di ramai mati kat bawah. No more fun. bukan aku aku kat atas. Think for yourself better. Aku just nak feel. Aku don't know.